Majlis Mahasiswa Anak Pahang Universiti Sains Malaysia Mampan USM hari ini membuat laporan polis terhadap portal The Merdeka Times dan Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya KMUM berhubung kenyataan yang didakwa berunsur fitnah dan mengelirukan berkaitan isu pencerobohan tanah haram di Raub Pahang. Menurut Yang di-Pertua Mampan USM Muhammad Azrin Samah, kenyataan tersebut bukan sahaja tidak benar, malah berpotensi mencetuskan kekeliruan serta ketegangan dalam kalangan masyarakat, khususnya apabila tuduhan berat seperti kerajaan negeri gila kuasa dan penyalahgunaan kuasa turut dinyatakan. Dan hari ini kita telah buat satu report polis di mana kita mohon 3 perkara untuk dibawa, iaitu yang pertama untuk The Merdeka Times dan juga KMUM menarik balik kenyataan berkaitan dengan isu pencerobohan tanah haram di Raub Pahang. Di mana isu ini bukan satu isu yang boleh dipolitikkan ataupun ditunggang, namun isu ini adalah isu disebabkan isu pencerobohan tanah haram yang boleh mengakibatkan banyak perkara yang berlaku. Dan apa yang paling penting, kenyataan yang dikeluarkan adalah tidak benar sama sekali, mengelirukan dan boleh mengakibatkan memporak-perandakan masyarakat dengan pelbagai sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya lah. Dan petikan yang paling tidak sewajarnya dikeluarkan adalah berkaitan dengan kerajaan negeri gila kuasa ataupun salah guna kuasa. Itu adalah kenyataan yang sangat biadab kerana mengaitkan isu ini dengan kerajaan negeri. Walhal kerajaan negeri ataupun agensi berkuasaan kerajaan negeri menjalankan tugas yang telah diputuskan oleh mahkamah, di mana isu ini perlu diselesaikan dengan cara yang paling terbaik. Dan kami memberi amaran dan juga tuntutan kepada KMUM dan juga The Merdeka Times untuk segera menurunkan artikel yang telah dimuat naik dan memohon maaf secara terbuka, dan ia satu penganiayaan dan juga satu perkara yang tidak boleh dimaafkan sama sekali jika perkara ini tidak diselesaikan dengan cara baik. Dan kami memberi amaran yang tegas dan keras pada waktu ini, dan perkara ini tidak boleh dipolitikkan atau dipermainkan, dan kami bersama-sama dengan negeri dan juga ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang mempertahankan tanah negeri Pahang dan rakyat secara keseluruhannya.